Tok Sri Anwar masa itu sukan dia adalah berkuda. Dia jatuh kuda. Dia dibawa ke hospital dan dipakaikan ni collar support ni. Okey. Jadi Ustaz Fadil kata, Saifuddin, boleh atok tak? Nak pergi mana Ustaz? Anda nak pergi melawat Datuk Sri Anwar. Dia Presiden Parti Islam. Kawan ni timbalan Presiden UMNO. Dia pergi ziarah. Kemudian ada dua dialog yang saya akan ingat. Sebab saya temankan dia waktu itu. Yang pertama dia kata, Tok Sri Anwar, kita ni beza parti dah bertempur. Tapi hari ini kamu sakit. Saya datang untuk ziarah. Ya. Dia tak ubah macam Salahuddin Al-Ayyubi berperang dengan Richard the Lionheart. Satu hari Salahuddin dapat khabar Richard sakit dan tak jadi perang. Salahuddin kata, hari ni kita tak perang. Siap, aku nak pergi ke kemah untuk melawat Richard. Dia bawa doktor, tabib dia sekali. Dan bila sampai, Richard kata, Salahuddin kata, Richard, aku sedih kamu sakit. Aku harap kamu segera sembuh. Aku bawa tabib pun, supaya bila sembuh, kita boleh perang lagi. Itu dialog dia. Nah, saya dengar dialog itu. Tapi bukan Salahuddin dengan Richard, Fadil Noor dengan Noor Ibrahim. Itu yang pertama. Yang kedua dia kata, ini kali keberapa dah jatuh kuda? Kali kedua. Dia kata, lepas ni Datuk saya naik kuda lah. Kalau nak naik pun naik kuda kepang, dia kata. Jadi tak jatuh. Pengajaran dia adalah perbezaan politik ini, pertama, tak memutuskan silaturahmi dan persahabatan. Dan itu sangat terkesan dalam perjalanan saya sebagai orang politik. Yang ni saya confirm, Ustaz Fawaz tak pernah dengar cerita ni. Ustaz Fawaz, ni sekarang saya sedang meriwayatkan peristiwa itu. Saya ada di situ, di hospital pada ketika itu. Dan kalau saya sampaikan, bukan dengar cakap, ada sendiri pada momen itu. Kira kalau hadis riwayat Aisyah, tak boleh tikai. No. Jadi tiga perkara Nabi sebut. Dia tingkatkan amal dia. Dia lebihkan baca Quran. Dia banyakkan diri solat malam. Dan dia banyakkan bersedekah. Tiga perkara.